Kes ni ramai player NMAX yang kena. Tengah bawa motor tengah highway, tiba-tiba motor mati, tak boleh nak hidup. Ini yang terjadi dengan motor NMAX jugalah. Yamaha NMAX yang datang naik towing disebabkan masalah tengah bawa tengah highway, tiba motor mati, tak boleh nak hidup. Yang jadi masalahnya waktu on the way datang towing ni, motor ni langsung tak boleh nak hidup. Tapi bila dah sampai bengkel pula, bukan main senang je aku boleh hidupkan motor ni. Ini dah biasa jadi. Dengan owner dia banyak masalah. Tapi bila datang bengkel terus elok motor ni. Ada macam jin jugalah. Kalau kau tiba nak datang berubat kat rumah ustaz tu, mulalah tiba elok pula, hilang pula jin tu lari. Ini jadi aku dah pening kepala. Tapi aku perasan dekat meter dia naik indikator enjin ni. Pasal nak perlu enjin naik ni nak kena FID balik. Tapi tak apa. Aku try dulu bawa motor ni pusing satu bengkel. Kokot lah tiba motor mati tepi jalan ke. Itu yang aku harapkan lah. Harap lah kan. Untuk pengantar orang, sekarang aku dekat Dana Garage TDI Kajang di mana bengkel Dana Garage TDI Kajang ni dia specialist yang fokus untuk buat motor skuter. So jangan heranlah bersepah motor skuter kalau kat depan kau lalu kat depan bengkel ni. Malangnya aku dah pusing apa round bengkel tetap tak mati-mati motor ni. Tak apalah. Kita proceed je lah, kita buat je lah motor ni, kita check apa yang patut. Pertama kita check bekas spana, and then bekas tak spana, and then kita try FID dulu. Ini benda pertama kita nak buat. Sebab kita nak check apa masalah motor ni. Kita keluarkan mesin FID, kita buka bahagian bateri, and then kita cocok wire ni. FID ni banyak function. Sebenarnya pada nak hilangkan kau punya lampu indikator ni, tu kita boleh trace juga apa masalah motor ni jadi. So masalah ni jadi dua. Masalah semasa tak pun masalah yang sebelum ni pernah jadi tapi dah tak jadi pula. Ini yang kita nak trace untuk masalah motor ni. Untuk motor ni aku check current error tak ada keluar apa-apa. Tapi aku check dia punya history error pula. Maksudnya apa error yang pernah terjadi sebelum ni. So bila aku check history code, baru pula ada 5 error kat sini. Antaranya crankshaft position sensor dan macam-macam lagi lah. Kalau dah nama crankshaft position sensor, itu biasanya soket call magnet lah antara dia. Dia tahulah ini antara segi simptom. Kemungkinan besar motor ni alami masalah simptom dia punya soket call magnet nak terbakar. Dekat sini aku cerita kau mana player NMAX, player NVX, ini yang korang akan hadapi kat motor korang. Antara simptom awal soket call magnet korang terbakar, dia akan first motor korang tengah bawa jauh tiba-tiba mati, tiba-tiba korang berhenti tepi jalan, kau start balik tiba boleh hidup, kau bawa balik macam biasa. Itu simptom awal. Simptom kedua pula dia teruk sikit, dia jadi kerap sikit. Waktu tu soket call magnet kau dah start terbakar, tapi dah ni terbakar belah dalam-dalam, tak nampak bagi bahagian luar. Paling teruk lagi kalau motor kau langsung tak boleh nak hidup, dah terus mati. Itu time kau punya soket call magnet yang dah cair, dah terbakar, tak boleh nak buat apa dah. So ini antara simptom awal terjadi. So macam biasalah motor ni kau main ketat gila, aku nak buka inner tengah ni asal ketuk sikit, okay bolehlah keluar untuk ke motor ni. Untuk motor ni pertama aku nak check dia punya soket call magnet dia adakah dah start terbakar. At least dia bertunjuk dekat owner lah. Senang aku nak explain lah. At least aku pun boleh tunjukkan dekat korang juga. So kalau tak terbakar aku kena explain lah. Ini muka macam tak puasa segar macam dah hari ni. So at least aku boleh tunjuk dekat owner lah. So macam biasalah bekas pun dah penuh. Aku tak tahu aku nak letak mana lah ni. Semua bekas penuh, maklum lah. Sejak aku jadikan bengkel ni banyak bawa skuter, setiap hari-hari ni saja ada 30 biji motor skuter. Aku dah tolak keluar 4 biji, datang lagi 3 biji. Masing-masing naik towing pula tu, bukannya datang mesej dulu. So bila datang naik towing pada jauh, nak tolak pun susah kan. Dia ni pula tengah sibuk pasang enjin pula ni. Tapi aku rasa memang kena buka sebiji lagi. Bengkel memang khas untuk motor skuter jugalah sebenarnya. Sebab apa? Bengkel sedia ada rasa macam tak boleh nak tampung. Pendapat korang macam mana? Tapi tak apalah kan. So untuk owner motor ni aku tanya pendapat branch manager yang kat sini yang in charge. Macam mana nak buat dengan motor ni, kita tahu ada masalah call magnet ni. Jadi yang in charge ni bagi tahu tak apa, kita tukar je call magnet baru and then suruh owner bawa. So biasanya settle dah masalah. Tapi in case kalau masalah ni still tak settle lagi, tak apa, datang je balik. Yang untuk call magnet ni kita tak akan charge, kita akan ambil balik. So kita akan check benda-benda lain. Sebab benda ni akan terjadi waktu dekat tangan owner dan benda ni jarang terjadi. Itu masalahnya. Takkanlah kita nak simpan motor owner ni sebulan kat bengkel dan kena running selama sebulan setiap hari kan penat pula macam tu kan. Jadi aku pun update kat owner pun setuju cara kita ni, and then owner pun kata alah tukar je lah. But owner pun nak join kita punya campaign raya tak kosong kita yang belanja minimum RM200 boleh menang duit raya cash hingga RM10,000. Nombor 1, nombor 2 RM5,000, nombor 3 RM3,000 kan. Untung owner ni ala-ala bagi motor terus auto join campaign terus. Kita ada 9 hari lagi berbaki untuk campaign raya tak kosong kita kali ni. Untuk korang yang mana nak servis motor korang, nak baiki motor korang, boleh datang mana-mana cawangan dan garas. Dan yang hantar skuter tu apa-apa boleh PM je kita dulu, takut booking slot penuh apa-apa boleh PM je kita dulu. So ala-alang belanja motor korang, servis boleh menang duit raya.